Geng, selamat datang ke Born Outcraft Adventure. Kita review sedikit tentang aksesori yang baru saya pasang. Okay, di video yang lalu adalah rim. Rim ni saya tukar semula. Okay, tukar semula ke original. Syok jo. Okay, sekarang ni apa yang saya mau tunjukkan adalah ni. Ini adalah handle guard. Okay, ni handle guard. Handle guard ni kenapa tiada guard? Kenapa tiada plastik? Sebab bongoknya ni kau kena beli asing macam Jahanem. Okay, kau kena beli asing. Besi ni kau beli asing, guardnya kau beli asing. Kau tahu? Kau tahu apa ni? Kau tahu? Ini adalah aksesori original daripada Yamaha. Ni original daripada Yamaha. Memang mahal sial. Benda ni 200 lebih. Untuk aku miliki ni 200 lebih ringgit. Dan guard tu kau terpaksa beli lagi 150 ringgit. Untuk benda ni ya 380. Ini je. Tapi saya beli besi dulu. Gato nanti akan datang. Tunggu kaya sikit. Okay. Tapi bila kamu pasang, memang sempoi. Nampak? Dia nampak ultra nice lah. Okay. Bila kamu POV lah naik kan. Dia nampak macam tu lah. Dia nampak bulk lah. Okay. Nampak gagah sikit. Gagah. Okay. Dan yang masalah dia semak di bahagian sini lah. Sebab kunci kita sana kan. Dia semak bahagian sini. Kena lagi saya punya phone holder sini. Saya punya monitor sini. Kunci sini lah. Bagusnya tu susah untuk orang ambil. Tapi parah lah untuk kita mau pasang dan mau buka balik. Okay. Nampak? Motor ni bagi aku cukup perfect sudah. Okay. After saya pasang ni rim, memang saya teruja dan saya rasa macam saya mau kembali ke asal macam ni. Teruskan seperti ni. And then to sport rim depan mungkin saya akan tukar ke 19 inci. Okay, kemungkinan. Ini saya tidak akan buang. Ini saya akan kekal. Cuma saya build lagi rim yang baru. Okay. Rim yang baru sport rim lah. Rim lidi lah. Okay. Dan sekarang ni nampak lawa. Okay. Lawa. Mau ribut tu pokok risau jatuh. Okay, papa pun aku lari dulu. Takut nanti ribut. Bahaya doh. Okay, Papa Roger, komen bawah nanti saya buat satu segmen kamu tanya saya jawab. Okay. Bye bye semua. Mau ribut.